adalah satu jenis enjin yang baru yang mana enjin tu adalah tidak menggunakan spark plug. Seperti mana enjin gasoline. Diesel. Gasoline guna spark plug. Gasoline yang ada spark plug, dia tak ada spark plug. Tetapi dia seperti mana diesel yang mana pembakaran tu di dalam dalam enjin tu sendiri. Kita panggil compression dalam kebut tu. Compression ignition lah, dia tak gunakan spark plug tu. Dan dia punya pencampuran minyak tu dia seperti mana gasolin. Pencampuran minyak dia di sebelum enjin. Kalau diesel, pencampuran dia terus inject minyak dalam enjin, dalam kebut enjin gitu, chamber tu kan. Itu dia punya beza dia. Jadi nak dapatkan, kita panggil bila compression ignition ni kita panggil sebagai auto ignition. Auto ignition ni dia bukan spark. Spark ni spark assisted combustion kan. Ignition, spark assisted ignition. Yang ni tak ada compression, auto. Jadi bila dapatkan auto ni, kita kena dapatkan betul-betul timing yang baik supaya tidak berlaku, kita panggil, orang panggil sebagai knocking. Knocking ni maksudnya pembakaran yang terlampau awal ataupun terlampau lewat. Kita nak elakkan tu. Sebab itulah yang saya cakap tadi, Sky Active paling dekat. Sky Active pada permulaan dia adalah seperti mana gasoline engine, dia akan ada dia akan ada spark plug. Tapi once dia dah dapat momentum, dia boleh off spark plug. Jadi bila dia off spark plug, dia akan dapatkan pembakaran yang auto ignition. The thing berkenaan dengan pembakaran yang auto ignition ni, dia lebih bersih disebabkan oleh pembakaran yang sekata. Itu yang saya sebut tadi, homogeneous, sekata. Jadi terbakar semua tempat sekaligus. Banding yang gasoline kan, dia ada spark plug. Bila spark tu, dia akan bermula dari satu point dan dia akan propagate ataupun dia akan merebak ke seluruh kebuk. Bila dia ada berlakunya merebak tu, dia akan menyebabkan perbezaan suhu dan dia akan ada suhu yang tinggi yang menyebabkan contohnya NOx yang tinggi, pembakaran yang tidak sempurna, pembakaran yang kurang sempurna. Menarik kan benda ni. Dia sangat menarik benda ni. Sebab saya terfikir agak nanti nak tak minyak apa ni, nak tak gasolin kan, nak tak diesel dalam tu. Minyak dia tu kita guna minyak dia tu basically dia tidak guna diesel. Dia guna lebih kepada gasolin. Tapi gasolin yang saya buat kajian adalah gasolin dan ditambah dengan few other type of ignition lah. Fuel lah, contohnya